Malin daripada SMK Sultanah Asma. Saya Cikgu Juliana daripada SMK Sultanah Asma. Antara guru bimbingan kaunseling yang ada di SMK Sultanah Asma iaitu Puan Juliana binti Mak Johari dan juga Puan Nur Amaliti binti Abdullah. Ini merupakan ekstrak bagi folio kerjaya. Dua penyataan masalah yang dapat dikenapasti iaitu murid masih kurang jelas tentang minat, bakat dan potensi diri dan murid juga kurang memahami kesesuaian antara personaliti dengan bidang kerjaya. Oleh itu, folio kerjaya dihasilkan untuk membantu murid. Ini merupakan 5 objektif yang akan dicapai oleh murid setelah menghasilkan folio kerjaya. Metodologi kajian yang digunakan melalui kaedah soal sidik, kaedah rujukan, kaedah pemerhatian diri dan juga kaedah analisis data. Berikut merupakan impak yang akan diperolehi oleh murid setelah menghasilkan folio kerjaya dengan cemerlang. Ini merupakan impak yang dapat dilihat melalui jejak lepasan SPM bagi tahun 2023 dan juga 2024. Berikut merupakan impak statistik jejak lepasan SPM mengikut kelas murid tingkatan 5 bagi tahun 2023 dan juga 2024. Impak yang lain yang diperolehi iaitu hasil daripada folio kerjaya ini, maka amalan terbaik dapat diwujudkan di unit bimbingan kaunseling di SMK Sultanah Asma. Maka pembentangan telah dibuat di peringkat PPD Kota Star bagi tahun 2026. Saya Ibn Azrina dari kelas 1 Sultanah. Pada pendapat saya dapat lebih mengetahui tentang kerjaya yang bersesuaian dengan diri saya. Selain itu, saya juga dapat mengetahui kerjaya lain yang dihasilkan oleh rakan-rakan saya yang pastinya menarik dan kreatif. Folio kerjaya ini memudahkan saya memilih aliran tingkatan 4 yang sesuai dengan saya. Sebagai contoh, sekarang saya berada di tingkatan 4 Sultanah iaitu kelas sains tulis. Kerjaya aku masa depanku. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Aisyah Kristina Imani binti Muhammad. Saya Zarasa binti Rafi Zahiri. Saya rasa bila buat folio kerjaya ni saya dapat mengenal pasti sama ada kerjaya tersebut sesuai dengan minat saya dan dapat mengetahui tentang hala tuju masa depan saya serta kebolehpasaran kerjaya tersebut untuk masa depan. Saya rasa bila saya buat folio kerjaya ni, saya dapat tahu apa yang saya perlu buat untuk mendalami kerjaya yang saya nak pilih nanti. Kerjaya sangat membantu kami. Pada pendapat saya pula, folio kerjaya mengajar saya untuk meningkatkan kemahiran mencari maklumat dan cara untuk susun data. Contohnya IT. Contohnya kita kena menjadualkan result ITP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsikan impak yang saya dapat melalui folio kerjaya. Saya dapat kenal pasti subjek yang patut saya pilih di tingkatan 4 seperti saya ingin menjadi seorang peguam, maka subjek seperti sejarah, bahasa Melayu yang patut saya kuatkan lagi di tingkatan 4. Saya, folio kerjaya memberi peranan yang besar kepada pelajar kerana folio kerjaya dapat meyakinkan pelajar dengan pilihan kerjaya masa depan mereka. SMK Sultanah Asma. Masa tu, waktu saya buat folio ni, saya yang mendapat A, S dan I iaitu artistik, sosial dan investigatif. Yang ikut kenal diri sendiri dengan lebih mendalam dan untuk buat research pasal satu-satu kerjaya tu dengan lebih teliti. Lepas tu dan sekarang ni saya sedang melanjutkan pelajaran dalam degree pendidikan seni di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Menunjukkan dia based on kita punya 3 mata kuliah tu juga. So kita takkan terpesong dan macam kita takkan belajar satu-satu benda tu, kita sambung satu-satu pendidikan tu benda yang kita tak suka. Okay, so Assalamualaikum and very good morning. My name is Rushaza Aina and I am an alumni of SMK Sultanah Asma class of 2023. So today we're going to talk about this career of choice portfolio. Well, in order to do this portfolio, I'm required to do a research about my Holden code. So when I did my research, I found out that my code Holden is IRC, which is I investigative, R realistic, and C conventional. So back to our career of choice. My top 3 career of choice was lecturer, accountant, and then pharmacist. So the 2 degree of bachelor in accounting with honours. So it basically, I think that when I did my research about this career of choice portfolio, I think that it becomes my drive to pursue my future career, and I think that it is very helpful for me to determine my future career with this portfolio. So I highly recommend you all to do your portfolio to determine your future career. And hi everyone, my name is Nur Irina Batrisha binti Swadi. I am from batch Asia Luminous 2024 and I'm currently a student at UiTM Kedah, specifically under the Faculty of Art and Design where I'm majoring in Diploma in Graphic Design and Digital Media for my second semester. Impact yang saya dapat daripada buat folio kerjaya tu, first, I realised that we need to do a better and a proper preparations before kita masuk Dewan Peperiksaan masa SPM nanti. Very grateful and happy for where I am standing right now because
Just like how I stated before, I want to become a graphic designer in the future. So my advice is, it is very important to look for a dream course that really match with your personality, your skills, most importantly is your passion. So that's Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Pasaran Folio Kerjaya ini memberi impak yang sangat besar kepada murid dalam membantu mereka membuat pemilihan kerjaya yang sesuai dengan minat, bakat dan potensi diri masing-masing. Dari maklumat kerjaya, murid dapat mengenali pelbagai bidang pekerjaan serta memahami syarat kelayakan, peluang pendidikan dan kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu kerjaya. Aktiviti ini secara tidak langsung membantu murid membuat perancangan awal tentang hala tuju pendidikan dan masa depan mereka dengan lebih jelas dan teratur. Selain itu, Folio Kerjaya juga memberi peluang kepada murid untuk menilai kekuatan dan juga kemampuan diri sendiri. Dengan kesedaran ini, murid dapat memilih bidang kerjaya yang benar-benar sesuai dengan personaliti, minat dan cita-cita mereka. Seterusnya, mengelakkan kekeliruan dalam membuat keputusan pada masa hadapan. Semoga usaha menghasilkan Folio Kerjaya ini menjadi inspirasi kepada semua murid untuk terus berusaha mencapai impian dan membina masa depan yang lebih cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan bagi Folio Kerjaya ini ialah secara keseluruhannya. Penyediaan Folio Kerjaya ini telah membantu murid mengenal pasti minat, bakat dan potensi diri dengan lebih jelas melalui pendekatan berdasarkan teori kod mata Holland Reset oleh John L. Holland. Murid dapat memahami kecenderungan personaliti serta hubungannya dengan pemilihan kerjaya yang sesuai. Selain itu, folio ini juga turut memberi pendedahan kepada murid tentang pelbagai bidang kerjaya dan laluan pendidikan yang boleh diambil pada masa hadapan. Pengetahuan ini membolehkan murid merancang hala tuju kerjaya secara lebih terarah, sistematik dan realistik. Kesimpulannya, Folio Kerjaya merupakan satu medium penting dalam membantu murid membuat keputusan yang bijak berkaitan masa depan serta meningkatkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita yang diimpikan.